Lepas tu orang kata, macam mana malaikat dia boleh kata pula dia tu mengaku Tuhan? Dah Tuhan suruh kata gitu sebagai ujian dia. Sebab kita kata lah, dah tak boleh sembah, dah tak boleh sembah apa nama ni manusia. Apa yang suruh sujud kepada Adam tu? Dah dia suruh malaikat sujud. Termasuklah apa nama ni iblis ke apa. Dulu. Itu kira kecuali lah. Hak ni pun kira kes kecuali lah. Jadi apabila malaikat tu mari dia mengaku. Ini sebagai ujian, sebagai ujian. Fa idza qala lahum ana rabbukum raddu alaihi lima ra'au alaihi min sifatil makhluq. Mereka tolak. Pasal apa? Pasal nampak sifat makhluk tu ada. Walaupun malaikat pun makhluk. Sebab itulah orang yang akidah dia molek, sesat dia boleh dengan sendirinya jadi dia tolak. Dia tolak. Sehingga mereka kata apabila Tuhan kita mari kita akan kenal lah. Tak segi nak duduk sini macam mana sembah kau tu sembah kau ni pergi dah hak tu. Gitu. Jadi dia boleh kenal. Bila Tuhan tu mari dalam sifat dia ataupun dalam rupa dia yang tidak menyerupai sekalian makhluk, seperti mana yang mereka tahu dan faham dalam akidah mereka, maka hak kali yang kedua tu mari. Hak Tuhan mari sebenarnya. Mari tu dalam beberapa makna tadilah. Bila mari tu, maka dia pun terima, turutlah. Suruh pergi kot ni misalnya, pergi. Gitu cara dia. Mereka pun turutlah dia. Turut Tuhan. Yang ni turut Tuhan tu maksudnya kalau dia suruh pergi kot ni, pergi kot tu lah. Dia suruh buat lagu ni, buat lagu tu. Misalnya dia suruh sujud, sujudlah pula. Ni pada masa tu sujud. Tapi puak-puak munafik akan datang dia sebut ni dalam tak boleh nak sujud. Jadi kerah belakang. Jadi kerah belakang. Super papai gitu, tak boleh nak sujud. Kalau sujud patuhlah gitu. Tak boleh. Pada masa ni tidak pisah lagi. Maknanya orang-orang kafir. Jadi tidak pisah lagi orang munafik dengan orang Islam. Dari segi puak-puak munafik ni dia turut lagi orang Islam, orang mukmin sebenar masih lagi pada ketika tu. Allah SWT bui lagi. Lepas pada tu barulah suruh sujud Tuhan hak sebenar. Sujud dapat sujudlah orang mukmin. Orang munafik tak boleh sujud. Sebelum pada ni dia duk turut orang mukmin, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami nak tupai cahaya. Lepas pada tu tak boleh dah. Tak boleh tupai dah. Lepas pada tu dia sampai masa ni lah. Lepas pada tu munafik terpisah lah. Dan hak mana mukmin, hak mana Islam sebenar tu dia boleh kenal tujuan Tuhan yang buat lagu tu, iaitu supaya diketahui, dilihat sendiri oleh orang-orang yang ada ni dulu. Dia sekali dengan kita, semaya sekali, puasa sekali, segala-galanya sekali dengan kita. Di situlah Tuhan nak pisahkan. Itu tujuan. Dan direntangkan sirat di atas neraka Jahannam. Aku dan umatku lah mula-mula merentasinya. Tak ada siapa dia pun kecek hari itu, kecuali Rasul-Rasul dan ucapan Rasulnya pada hari itu, iaitu Allahumma sallim. Dari segi terjemah tu kita sudah terjemah dah bawah ni. Dan dalam neraka Jahannam tu ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk, anak-anak erek ni, serupa dengan duri pokok sa'dan. Jadi dia rekok gitu, ujung dia ni rekok gitu, tajam. Ujung dia tajam dan tajam juga ni, itu dia tu, mata dia tu. Hal ra'aitum as-sa'dan? Nabi tanya sahabat-sahabat dia, kamu pernah tengok ke pokok sa'dan? Sahabat kata, bukan dia duduk kawasan itu juga. Ya, pernah. Serupa tu lah kata dia, serupa dengan duri pokok sa'dan itu, cangkuk tadi. Cumanya tak ada siapa dia tahu besar mana, kadar besar ni, amat besar. Sosok tu amat besar. Tuhan saja yang tahu, orang lain tak tahu setara mana besar. Tapi dari segi rupa dia tu lagu tu lah. Dari segi rupa tu lagu tu. Kalau hak lagu ni tak apa.
Dia kata cangkuk dalam neraka tu serupa dengan duri pokok sadan, cuma besar. Tak apa. Pasal apa? Walaupun hak akhirat, hak ni hak dunia tak apa, boleh buat banding. Tapi kalau Tuhan tak boleh. Tak boleh banding dengan hak dunia. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang takwil yang gitu gini tu, dia sebab kalau nampak serupa, mana boleh Tuhan ni serupa. Jadi maka dia pergilah takwil lah begitu gini. Jadi hak ni dia menyambar manusia mengikut amalan mereka. Cangkuk tadi. Ada hak mukmin, dia kekal dengan amalannya. Hak mana mukmin tu dia tak jatuh lah. Tidak kena cekuk lah. Al-mubaq bi amalihi, ada juga yang binasa kerana amalannya. Jadi binasa tu kena cangkuk kau tu lah. Ada di antara mereka al-mukhardal, yang menjadi seperti biji sawi. Hancur. Dah kena cicat. Dah kena sikit luka. Apa ni, soyok dah, luka dah, teriri dah. Kita kata awil mujaza, ataupun dibalas, ataupun seumpamanya. Dia sebut perkataan itu. Dengan sebab itulah dalam kitab hadis ni, dia mukhardal, macam-macam lagi ada perkataan ini. Lebih kurang gitulah maksud dia. Thumma yatajalla hatta idza faraghallahu minal qada, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyata. Itu makna dalam bentuk tajalli lah. Dalam bentuk tajalli, nyata. Nyata dalam bentuk tajalli ni, maknanya dia menyatakan apa-apalah, misalnya kebesaran dia, keagungan dia, kehebatan dia. Jadi menyatakan itu macam-macam lah. Hak dia nak buat agak dia pada masa itu. Dia nyata dalam bentuk itulah. Begitu. Dalam keadaan itulah. Sehingga Allah bila selesai daripada menyelesaikan kes manusia, jadi kira-kiranya Allah nyata tu sebagai hakim. Sebagai hakim. Dan sebagai penghitung, sari'ul hisab. Jadi nyata sifat dia ketika itulah. Kalau learn ni, dia tidak nak itu lagi hak tu. Jadi sifat tu mana tidak guna sepenuhnya. Sifat tu jadi tidak digunakan sepenuhnya. Walaupun ada dah banyak lagi hak nak hisab tu, Tuhan nak hisab saja. Nak hukum, nak selesaikan masalah tu. Jadi sifat-sifat Tuhan yang banyak tu kan akan nyatalah pada masa itu. Makna yatajalla, akan nyata Tuhan itu, yakni sifat-sifat dia yang dikehendaki nyata pada masa itu. Misalnya sifat dia sebagai pemutus, orang ni ahli neraka ke ahli syurga ke, orang ni kena selama mana, menyelesaikan masalah-masalah dia ada buat nyaya kepada siapa-siapa ke. Jadi hak tu kena balasan. Akan nyatalah hak tu. Dalam dunia ni tidak nyata hak tu. Sehingga apabila selesai memutuskan kes hamba-hamba, maknanya dia nyata tadi untuk menyelesaikan hak ni lah. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi, dan dia mahu mengeluarkan dengan rahmatnya ahli neraka hak dia kehendaki. Dia akan suruh malaikat mengeluarkan daripada neraka orang yang tidak syirik dengan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan apa-apa. Hak Allah nak merahmatinya lah dari kalangan orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Malaikat pun akan kenal mereka dalam neraka tu, yang berdasarkan kesan-kesan sujud. Kesan-kesan sujud. Neraka akan makan manusia kecuali kesan sujud. Allah haramkan kepada neraka memakan kesan sujud tu. Jadi itulah malaikat masuk tu. Jadi maknanya malaikat kenal ada amalan dia, walaupun tidak banyak, kena masuk neraka dulu. Tetapi semaya tu ada. Itu makna sujud tu. Dia ni semaya juga, tetapi apa masuk neraka? Maknanya tidak semestinya orang tu kalau dia semaya maka dia tak masuk neraka dah. Boleh jadi ada kesalahan lain
masuk neraka juga. Ni hadis ni lah menunjukkan sebab dia ni malaikat kenal ni melalui kesan sujud, makna dia semaya. Kalau sujud ikut dah tidak cara semaya tu tak terima hak tu. Sujud ikut surah sepuluh kafir tu tak ada apa sujud pun. Jadi makna sujud ni sujud hak sah, diterima di sisi Allah cara semaya lah. Makna dia semaya. Tapi apa masuk neraka juga menunjukkan bahawa orang Islam hak semaya pun, bahkan hak bui zakat pun, dan banyak lagi lah buat lain, kalau ada kesalahan yang boleh membuatkan dia masuk neraka, masuk. Cumanya atas belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala lah, rahmat dia lah, nak selama mana. Ada kalanya dia masuk, lalu tak lama selepas pada tu diberi syafaat oleh malaikat. Macam ni, malaikat keluar begitulah. Jadi kesan sujud ni hak mana? Ada ulama mengatakan kesan sujud ni dahi. Ada juga yang mengatakan kesan sujud ni maknanya anggota hak kena lantai ataupun tanah pada ketika sujud. Tujuh tujuh dah. Dengan sebab itu dia suruh rapat hak tu. Dia suruh rapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i tak leh tu. Tak rapat tu. Iaitu dahi, tangan, lutut, kaki. Gitu. Jadi 7 anggota tu. Hak tu makna tidak makan. Jadi malaikat tahu situ. Nak pergi ambil tu. Mereka pun keluar daripada neraka dalam keadaan tuhishu, sudah hanguh. Tuhishu ni makna hanguh. Siapa jatuh daging ni, luruh daging ni, nampak tulang. Itu makna hanguh siapa lagu tu. Hanguh lagu tu. Mana saya soal. Dan dituangkan ke atas mereka air kehidupan. Lepas pada 7 air itu yang betul mereka tumbuh. Dia guna perkataan tumbuh. Di bawahnya, di bawah air yang dituan, tumbuh seperti mana tumbuhnya biji benih yang dibawa oleh lumpur banjir, yang hanyut bersama lumpur banjir. Mudah benar, subur benar tu. Jadi naik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan kes di antara manusia. Kes di antara manusia, sehingga tinggal seorang daripada mereka. Tinggal seorang muqbilun biwajhihi 'ala an-nar. Seorang ni duk ngadak neraka. Inilah ahli neraka paling akhir sekali masuk ke dalam syurga. Dia pun kata, oh Tuhanku, palingkanlah wajahku, mukaku daripada neraka ni. Fa innahu qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Baunya cukup menyakitiku, kata dia. Dan selarannya membakar aku, menghanguskan aku. Sakit, kata dia, sakit. Fa yad'u Allah bima syaa. Baru ni kita sudah terjemah dah. Doalah dia sebanyak mana dia nak doa. Kemudian Allah pun kata, lagu mana kalau engkau diberikan hak kamu minta tu, adakah nak minta orang lain? Dia kata tidak. Demi kemuliaanmu aku tak akan minta dah hak lain, kata dia. Hak ni pun besar dah. Maknanya gitulah. Tuhan pun bui lah. Dia pun bui perjanjian dan perteguhan kepada Tuhan. Janji gini janji, jangan kira lah janji tu. Sebanyak yang dikehendaki Allah lah, yang ditakdirkan oleh Allah, gapo dia nak janji tu. Kita pun tak tahulah, macam-macam lah janji yang dia kata tu. Tuhan saja yang tahu. Lepas tu Allah SWT pun memalih muka dia daripada neraka. Bila dia sudah menghadap syurga dan nampak syurga, terdiam dia beberapa lama, selama yang dikehendaki oleh Allah. Tak tahulah berapa lama tu pula. Senyap situ pula.